Jangan sampai ex anda duduk rumah tu, tapi anda yang kena bayar hutang bank sendiri. Pastinya anda tak sangka, rumah yang dulu dibeli atas dasar cinta, akhirnya jadi masalah selepas bercerai. Ramai ingat bila dah sah bercerai di mahkamah, automatik nama dalam loan rumah pun terpisah. Salah tu. Bank dia tak peduli status hubungan anda. Bank cuma peduli kontrak yang anda dah sign. Bayangkan bekas pasangan anda buat hal, tak bayar bahagian dia. Silap hari bulan, nama anda yang blacklist. Sikris barai dan hidup anda jadi ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Save dan like dulu video ni sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Dalam joint loan, ada istilah joint and several liability. Maksudnya, kalau seorang lari, seorang lagi kena tanggung sepenuh hutang itu. Tak ada istilah bayar separuh-separuh dah. Jadi, apa solusinya? Anda kena buat tukar nama rumah dan dalam masa yang sama refinance rumah tu ke bank yang baru untuk keluarkan salah satu nama. Basically tukar daripada joint loan kepada satu nama. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu kemaskan profil kewangan dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Tapi ingat, bila nak tukar ke satu nama, bank akan kira kelayakan gaji individu tersebut. Mampu tak dia bayar loan tu seorang diri? Kalau tak lepas, refinance rumah anda mungkin tak lulus. So, apa solusi lain? Mungkin anda kena jual rumah tersebut dan bahagi sahaja hasil jualan. Jangan biarkan emosi ini mengganggu kewangan anda. Selesaikan urusan nama dalam rumah dan loan secepat mungkin supaya anda boleh mulakan hidup baru dengan tenang. Follow Melissa for more tips.